Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama dalam siri yang pertama untuk podcast di Mak Tafiz Al-Istiqamah yang bertajuk Suara Guru dan Pelajar Anjuran Mak Tafiz Al-Istiqamah. Okey, jadi podcast ni dia istimewa sikit sebab kita sedang membuka pengambilan pelajar baru untuk sesi yang akan datang. Jadi sekiranya ada ibu bapa ataupun siapa-siapalah yang tengok podcast ni, kalau nak daftar ataupun nak masukkan anak kat sini bolehlah. Okey, hari ini saya ditemani oleh seorang pelajar senior kita yang sedang menamatkan syahadah. Okey, jadi Afiq, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, untuk soalan yang pertama, boleh tak awak ceritakan dekat ustaz apa background family awak? Jadi insyaAllah saya akan cerita sikit tentang background family saya lah. Okay, first sekali family saya ni pada mulanya tak ada seorang pun yang penghafal Al-Quran. Bermula daripada mak ayah saya lah. Jadi mak ayah saya ni sebenarnya time kecil tu belajar tak habis. Itu. Maksud dia macam mana? Maksudnya mak saya belajar sampai peringkat rendah. Gitu. Tak Sekolah sampai rendah lah menengah. gitu. Okey. Ayah saya pula sampai peringkat menengah. Lepas habis peringkat menengah tu terus cari kerja itu. Sebab kehidupan mak ayah saya dulu ni time dia orang kecil-kecil lah. Dia susah kehidupan dia. Jadinya mungkin disebabkan tu pelajaran dia orang macam tertangguh gitulah tengah dulu. Lepas tu bila dah meningkat dewasa, lepas tu dengan takdir Allah maka ditemukanlah mak dengan ayah saya ni. Gitu. Lepas tu antara faktor tu sebab macam mana boleh mak ayah saya hantar saya masuk tafiz ni. Dia ada satu hari tu mak ayah saya ni, mak saya cerita lah. Okey. Mak saya cerita ada time satu hari tu mak dengan ayah saya pergi pasar malam. Pergi pasar malam. Lepas tu time tengah jalan-jalan tu biasa lah, ada banyak orang. Lepas tu mak saya tiba ada ternampak ada seorang budak tafiz. Budak kecil itu dia tak ada besar ni, dalam umur 12-13 gitu lah. Dah jana. Dia jana. Okey. Lepas tu bila mak saya tengok budak tu, dia rasa sejuk mata mandang bila tengok budak. Dia rasa tenang. Okey. Lepas tu start pada tu lah mak saya macam terdetik. Dia khabar dalam hati dia cakap seorang kalau aku ada anak nanti aku nak hantar anak aku masuk tafiz. Gitu. Lepas tu ayah saya pun gitu juga. Jadi sebab tu lah mak ayah saya hantar saya masuk tafiz. Okey. Sebab tu masuk tafiz ni. So istiqamah ni lah. Okey, jadi soalan yang seterusnya, boleh tak awak cerita kehidupan awak, apa yang awak buat sepanjang awak duduk kat sekolah ni, dekat Mahat ni, apa yang awak buat pada pagi, pada bangun tidur kan, tengah hari, petang, malam. Boleh? Boleh kan? Okey. Jadi mula pada pagi ni saya cerita detail lah supaya yang tonton video ni boleh faham lagi lah. Ya, betul. Biar dia orang faham, okey? Okey, baik. Jadi mula dari pagi, bermula pagi saya akan bangun dalam pukul 4.30 ataupun 4.45. Lepas bangun pagi saya akan terus kemas katil lah. Kemas bantal, tarik cadar bagi tegang. Lepas tu dah siap kemas katil, saya akan siap-siap mandi, bersihkan diri. Lepas tu dah siap mandi, saya pakai pakaian sekolah untuk ni. Tu pakai lah okey. Lepas tu dah siap pakai dia. Lepas tu check tempat last check, tengok kalau ada pesepah dia kemas, kalau tak ada saya turun bawah. Pukul 5 saya turun ke masjid. Lepas turun ke masjid tu saya qiyamul. Kadang tu kalau rajin buat dengan kawan-kawan jemaah sekali. Cumanya yang biasanya seorang-seorang je lah.
sendiri. Oh, biasa seorang mulai tak ajak kawan-kawan. Ha. Seorang. Sebenarnya time tu tengok ramai-ramai Oh, okey. Cuma time yang solat tu kadang-kadang Jumaat ataupun yang seorang. Ya. Lepas tu dah siap mulai benda tu. Saya mengaji pula. Mengaji sampai subuh lah. Start daripada saya biasa siap mulai dalam 5 suku itu lah. Hari-hari mulai ke macam mana? Setakat ni Alhamdulillah hari-hari. Alhamdulillah. Oh, okey. Lepas tu saya ngaji sampai subuh. Dan waktu sebelum subuh ni antara pukul 5 sampai 6 waktu masuk waktu subuh tu lah. Waktu ni kalau bagi saya lah adalah waktu yang sangat seronok ataupun sangat bagus lah untuk mengulang. Sebab bagi saya time sebelum subuh ni otak kita fresh. Jadi bila nak baca Quran tu dia rasa tak sabut kepala. Dia mudah masuk dia. Dia mudah masuk. Okey. Lepas tu cumanya kalau pagi ni biasalah kan. Baru bangun tidur lepas tu mesti ada rasa mengantuk. Yalah, biasa macam tu lah, mengantuk lah. Ya. So, apa Afiq buat untuk mengatasi masalah mengantuk tu? Jadinya ni antara cara saya lah. First kali saya akan berdiri. Berdiri. Baca Quran sambil berdiri. Kalau tak hilang kot mengantuk tu, saya akan ambil wuduk, minum air dan sebagainya. Okey. Cumanya kalau saya dah buat semua benda, dah berjalan, dah berlari, dah suruh kawan picit badan, kalau tak jadi berlari, Afiq berlari? Kadang-kadang berlari, okey. Jadi saya akan tidur sekejap. Okey. Betul juga. Dah ngantuk sangat untuk hilangkan ngantuk je. Cuma tak ada tidur lama kan, jalan 5-10 minit gitu. Saya bangun, ambil sembahyang, tersambung balik. Lepas tu waktu subuh dah masuk azan tu, saya solat subuh jemaah dengan kawan-kawan ke masjid. Lepas tu solat subuh, saya baca masurat secara berjemaah juga. Lepas tu lepas baca masurat, sambung lagi mengaji. Okey. Sambung mengaji sampailah pukul 7.30. Sambung mengaji. Lepas tu dalam waktu lepas subuh sampai 7.30 ni, kadang-kadang tak ada pelajar yang buat kerja sekolah, buat tahdiri dan sebagainya lah. Lepas tu pukul 7.30 saya dan kawan-kawan akan makan pagi. Okey. Makan pagi. Makan sini sedap makanan sini. Setakat ni Alhamdulillah sedap. Okey. Lepas tu dah siap makan tu, saya dan kawan-kawan kami akan siap-siap untuk masuk ke kelas tasmid. Okey. Jadinya kelas tasmid bermula pukul 8 sampai pukul 10. Jadinya sepanjang sesi tu berjalan, kami kawan-kawan saya dan yang lain lah akan hantar tasmid, ulangan dan buat hafazan baru dan sebagainya. Lepas tu pukul 10 kami akan solat duha pula secara berjemaah. Lepas tu dah siap solat duha, kami akan minum pagi. Kalau pukul 7.30 tadi sarapan pagi. Kalau sarapan pagi ni dia makan berat kalau yang duha ni minum makan ringan gitu je. Itu apa semua tu kan. Biskut roti gitu. Lepas tu makan sampai 10.30 sampai 11.30 kelas Quran lagi, kelas tasmid. Lepas tu pukul 11.30 sampai pukul 12.30 kelas akademik. Kelas pembelajaran akademik lah, matematik dan subjek-subjek bonus. Gitu. Lepas tu pukul 12 sampai waktu Zuhur, waktu kami untuk berehat lah. Kebiasaannya antara 12.30 sampai Zuhur ni kami akan tidur lah, qailullah. Dan ini juga merupakan sunnah Nabi lah, tidur sebelum Zuhur. Biar bangun tu segar, lagi segar kan. Okey. Lepas tu dah masuk waktu Zuhur tu, kami bangun. Tu siap-siap lah ambil sembahyang. Lepas tu turun masjid, solat Zuhur jemaah. Lepas tu dia siap solat tu, makan tengah hari pula. Makan tengah hari. Lepas makan tengah hari tu, pukul 2.30 kami dah kena masuk kelas. Okey. Jadinya lepas waktu Zuhur tu sampai 12.30 tu kami akan makan dan buat persiapan untuk pergi kelas 2.30. Jadinya kami akan mandi, susun buku mana yang nak bawa, kemar-kemar katil dan asrama. Lepas tu pukul 2.30 sampai pukul 4.30 kelas akademik dan bonus. Jadi kami akan ni lah, belajar. Belajar. Okey.
menuntut ilmu dan sebagainya. Okey. Lepas tu 4:30 kami akan solat asar. Solat asar jemaah lagi. Solat Okey. asar. Lepas solat asar kami akan baca masurat. Oh, baca mak surah. Masurat. Pagi mak surah juga kan? Pagi dah okey. petang. Lepas tu lepas masurat tu kami akan mengaji lagi. Lepas asar tu biasanya kami akan siap baca masurat dalam pukul 5 lebih gitulah, dalam 5 suku. Lepas tu sampai 5.45. 5.45 dah siap ngaji, kami akan riadah pula. Daripada pukul 5.45 sampailah pukul 6.30. Oh. Itu waktu kami untuk riadah. Biasa riadah main apa je? Biasa kalau saya akan main bola. Main bola. Basikal ada basikal? Basikal Tak ada tak ada. Okey. Cuma kadang-kadang tu kalau saya malas nak main bola ataupun buat aktiviti outdoor, saya indoor je. Indoor biasa? Biasa saya akan macam pumping. Oh, kira membina otot-otot yang ada lah. Lebih kurang gitu lah. Lepas tu dah siap riadah pukul 6.30. 6.30 kami akan rehat, lepas tu makan petang pula. Makan berat. Kau apa? 6.30 nak makan petang? 6.30. 6.30 lepas riadah. Dah menti riadah tu 6.30. Jadinya untuk makan tu mungkin dalam pukul 6.35 ataupun 6.40 lah makan petang. Lepas tu kami pun makan lah. Makan. Dah siap makan, kami akan siap-siap pula bersihkan diri sebab tadi dah bersukan. Jadi? Bersukan, makan, lepas tu siap bersihkan diri untuk solat maghrib. Lepas tu masuk waktu maghrib, kami solat maghrib jemaah. Lepas tu lepas maghrib sampai isyak mengaji lah. Ngaji lagi? Ngaji ulang je? Okey. Cumanya antara waktu maghrib dan isyak ni, kalau bagi saya lah, dia merupakan waktu emas untuk menghafal. Emas? Okay, boleh jual Okey, tak. Tak Maksud kat sini adalah waktu, kalau bagi saya lah, waktu yang paling bahagia lah. Sebab waktu tu kalau bagi saya waktu paling seronok untuk menghafal. Dia mudah masuk. Hafalan baru lah? Hafalan baru. Okey. Lepas tu dah masuk waktu isyak. Salat isyak jemaah. Lepas salat isyak kami ada makan malam pula. Minum malam ringan-ringan je lah, macam duha tadi. Makan cekecok pun tak ada. Tu kalau ada orang bagi, ada lah. Okey. Gitu. Lepas tu kami akan makan dalam 20 minit lepas solat. Kiranya contoh siap solat dalam pukul 8.40. Jadinya kami akan makan 20 minit je. 20 minit. Masa untuk makan tu 20 minit je? Okey. Kiranya kami akan siap makan dalam pukul 9 gitu lah. Lepas tu dah siap makan malam tu, kami akan sambung lagi. Sambung ngaji lagi? Banyak ngaji ni. Kemah ni. Okey. Jadinya dah ngaji sampailah pukul 10.45. 10.45 kami akan baca surah Al-Mulk pula. Dan ini juga adalah merupakan satu amalan seharian kami kat sini lah. Okey lah. Baca Al-Mulk jemaah. Dia akan ada seorang yang tukang bawa lah baca Al-Mulk. Leader lah. Tekong. Tekong. Okey. Jadinya antara lepas waktu makan dengan sampailah pukul 10.45 tu, biasanya kalau malam-malam kami ngaji, tak adalah pakai sepenuh waktu yang ada tu untuk mengaji saja. Jadi kami akan buat kerja sekolah. Okey. Buat macam satu halaqah untuk buat study group, untuk siapkan kerja sekolah dan sebagainya lah. Lepas tu 10.45 baca Al-Mulk. Lepas tu kebiasaannya kalau lepas Al-Mulk ni akan ada pelajar-pelajar ataupun selalunya MPP lah, akan pergi ke depan dan bagi macam peringatan dan nasihat gitu. Okey. Lepas tu dah siap bagi ucapan daripada MPP tu, kita orang akan siap-siap untuk tidur pula. Tidur. Tidur. Jadinya kebiasaannya kami akan tidur dalam pukul 11.30 ke bawah gitu lah. Cumanya ada tak selalu lah, cumanya ada dalam satu hari tu mesti ada yang extend masa dalam setengah jam ataupun 1 jam lepas siap baca Al-Mulk. Dia buat apa tu? Kebiasaannya study lah. Study. Study dah menghafal untuk esok. Okey. Kebiasaannya yang ambil masa lebih waktu malam ni, yang otak-otak macam susah nak hafal. Dia slow sikit lah. Dia slow sikit. Tu lah. Lepas tu dah tidur benda tu. Dah tidur pun kita orang akan ada macam kemas-kemas asrama kot. Nak sebelum tidur tu kemas ramai kot. Sebelum tidur. Untuk supaya esok boleh turun ataupun
Akhirnya kalau esok dah tak banyak benda lah nak kena buat. Iyalah. Sebab malam tu dapat persediaan untuk esok. Ya betul. Dah asing buku, dah iron baju dan sebagainya. Okey. Jadi itu antara rutin saya lah kat sini. Cumanya kalau hari Minggu dia lain pula. Hari Minggu lain pula? Lain pula. Kalau tadi yang hari biasa, hari bersekolah yang Senin sampai Jumaat. Kalau hari Minggu dia punya yang lainnya cuma daripada waktu pagi tu je yang lain. Waktu pagi dan waktu petang, tengah hari. Kalau Sabtu pagi kami akan riadah. Okey lah. Cumanya sebelum riadah tu kami ada kuliah subuh. Yang mana kuliah subuh ni akan disampaikan oleh guru-guru. Kebiasaannya. Lepas tu dah siap kuliah dalam pukul 7.30 itu kami makan. Macam sebelum-sebelum ni pukul 7.30 makan. Dah siap makan tu kami siap-siap untuk riadah. Pukul 8 baru kami riadah sampai pukul 9.30. Lepas tu 9.30 sampai pukul 10 siap-siap untuk ni turun duha. Solat duha berjemaah. Lepas tu dah solat duha lepas tu minum pula, minum pagi. Sama je lah macam hari biasa kan? Sama je. Okey. Lepas tu kalau hari persekolahan biasa, waktu duha sampai Zuhur tu ada kelas. Yelah. Kelas pengajaran akademik. Cuma kalau hari Minggu ni tak ada kelas. Kira prep sendiri. Buat aktiviti sendiri. Sampailah pukul 12. Jadinya waktu untuk tidur tengah hari tu panjang sikit berbanding hari sekolah biasa kan? Lepas tu kalau lepas Zuhur pula, kalau hari sekolah biasa start pada Zuhur sampai asar ada kelas. Cuma kalau hari Minggu tak ada kelas. Jadi waktu ni waktu murajaah ulang tu kan? Jadinya waktu Zuhur sampai asar kalau hari Minggu kami akan buat persediaan untuk hari persekolahan je. Mana kami akan mengulang buat kerja sekolah dan sebagainya. Yelah. Gitu. Lepas tu kalau hari Minggu ni juga ada kuliah yang disampaikan oleh pelajar-pelajar. Biasanya akan dibuat pada hari Jumaat dan Sabtu. Okay. Pada waktu maghrib. Jadi pelajar-pelajar kebiasaannya yang bagi kuliah ni pelajar-pelajar senior lah. Sini lah. Junior tak boleh. Junior tak boleh. Tak layak lagi. Bukan tak layak, dia perlu dilatih je. Okay. Lepas tu pelajar-pelajar ni akan bagi kuliah. Kadang-kadang tu ada yang bagi nasihat sikit dan sebagainya. Lepas tu macam Afiq biasa ke bagi nasihat? Kalau saya biasa bagi nasihat. Biasa lah. Okey. Lepas tu dah siap kuliah dia salat macam biasa. Lepas tu kadang-kadang kalau hari Minggu ni sekolah ada buat program. Ataupun buat aktiviti lah. Program luar lah. Macam pergi tahlil ke dan sebagainya. Yelah banyaklah program je kan. Okey. Jadinya antara yang menarik saya punya ni lah, minat kat sini antaranya time ni, antara benda yang bagi saya baru lah bagi saya. Sebab sebelum sini saya tak pernah lalui pun benda tu. Dia iaitu usrah. Jadinya usrah ni akan diadakan setiap hari Jumaat. Lepas solat Jumaat lah. Kalau untuk minggu dalam bulan pertama, dalam satu bulan itu akan usrah bersama kita punya pengurus ahli lembaga iaitu Ustaz Azmi bin Ibu. Lepas tu kalau minggu-minggu seterusnya bersama Nakibah sendiri. Apa yang Afiq rasa usrah ni dia benda baru? Dia benda baru. Okey, sepanjang usrah tu apa yang Afiq dapat? Apa yang saya dapat ialah dalam usrah yang saya dapat ni antaranya adalah pasal isu semasa lah, apa yang terjadi dekat dalam negara kita, lepas tu dekat luar negara. Lepas tu dalam usrah ni juga ustaz dan ustazah akan selit-selitkan sikit nasihat, bagi kata-kata semangat, motivasi dan sebagainya. Jadi itulah antara sebab yang saya rasa usrah ni adalah benda yang baru bagi saya. Cumanya dekat sekolah lama saya dulu tak ada benda ni. Jadi sebab tu bila saya masuk sini, bila dengar perkataan usrah tu saya macam jam gitu. Usrah. Apa usrah ni? Lepas tu bila saya dah join usrah ni, saya tahu lah usrah ni macam ni. Okey. Macam tu lah. Dan itulah rutin saya kat sini bersama kawan-kawan. Okey.
Alhamdulillah. Itu rutin Afiq sebagai seorang pelajar di Mak Tafiz Al-Istiqomah ni. Jadi Istiqomah ni kita apa kata seimbang daripada segi akademik, hafazan kan, semua ada. Subjek buku pun ada kan, riadah pun ada, main bola apa lagi, subjek luar, macam-macam lah. Okey, jadi insyaAllah kita akan pergi ke soalan seterusnya Afiq. Okay. InsyaAllah. Jadi Ustaz, boleh saya tanya Ustaz tak? Boleh. Okey. Apakah cabaran Ustaz dan Ustazah dekat sini dalam mendidik dan menjaga kami, terutamanya dalam bidang menghafal Al-Quran lah? Okey, dia sebenarnya cabaran banyak. Kita jadi seorang guru ni cabaran memang banyak. Okey, sebab apa? Sebab kita nak memastikan pelajar-pelajar ni dia kekal istiqomah. Istiqomah dengan Quran tu. Jadi cabaran dia banyak kan. Ada pelajar dia, kita nak menjaga pelajar tu supaya dia kekal apa? Orang kata konsisten apa? Konsisten. Konsisten dalam mengulang, menghafal. Kalau contoh kita tetapkan sehari satu muka surat. Kita nak pelajar tu hantar satu muka surat sehari. Macam mana kita nak buat? Pening kat sebenarnya. Okey, yang keduanya dia ada tahap. Pelajar ni ada tahap, ada yang slow, ada yang lambat. Jadi kalau yang laju ni, ada yang slow, ada yang laju. Jadi kalau yang laju ni mudah lah. Kan? Dia nak ngapai mudah, dia nak ngulang pun mudah, senang masuk. Tapi untuk pelajar yang lambat ni, dia masalah pula. Masalah kat guru tu. Pelajar tu dia tak masalah, guru dia jadi pening mikir macam mana nak adjust pelajar tu kan. Macam mana nak buat dia dapat apa yang apa orang kata muqarrar tu dapat. Tak adalah orang kata tertinggal sekali macam tu lah. Okay, yang ketiganya, guru ni cabaran dia bila masalah dia pelajar ni lupa hafazan. Pelajar ada fikir tak? Kalau awak sebagai pelajar ada mikir tak? Lupa hafazan. Tak ingat. Ada mikir tak? Alhamdulillah. Ada pelajar ni tak mikir hafazan dia. Kadang-kadang kita dengar kan, kita suruh ngulang, tiba-tiba sampai kat depan tak ingat. Sedangkan masa bagi lama contoh kan banyak ngulang tu tak? Maghrib, Isyak ngulang pukul 10 sampai pukul 10. Jadi tu cabaran dekat sebenarnya. Okey. Yang seterusnya, guru ni ada yang guru tasmik, ada yang guru akademik. Jadi guru ni kena bijak lah. Nak kena bagi masa. Okey, kejap lagi pelajar mesti dia nak buat ulang kaji. Yang seterusnya dia nak ulang lagi, apa lagi. Dia macam-macam cabaran. Okay, jadi sebenarnya kesimpulannya jadi seorang guru ni dia memang cabar lah. Banyak benda kan. Kena pelajar tu tiba-tiba emosi dia sedih, guru kena pujuk. Sebab kita duduk asrama kan, ada pelajar yang tiba-tiba ngapai tak dapat. Jadi guru kena dengar masalah. Kenapa tak dapat ngapai? Kenapa tak dapat tasmik? Itulah sebenarnya cabaran menjadi guru ni. Nak didik sasiah lagi, akhlak lagi kan. Kena kalau nakal, parut guru tu. Macam tu lah. Jadi itulah sebenarnya jawapan dia. Cabaran sebagai guru ni memang mencabar lah bagi ustaz lah. Okay. Okay Afiq, sepanjang awak ngapal Quran kan, awak rasa kan apa cabaran yang paling orang kata susah lah awak nak atasi? Cabaran sepanjang ngapal Quran ni, apa cabaran-cabaran yang memang tak boleh nak lawan? Macam tu. Lawan. Jadinya antara cabaran-cabaran yang bagi saya besar lah, first sekali cabaran dia adalah di saya sendiri. Kan dalam kita manusia kan mesti ada rasa malas, rasa down. Jadinya bila saya rasa benda tu, saya akan cari jalan ataupun buat satu solution untuk mengatasi masalah. Jadi antara cabaran ni adalah, ni bagi saya dah lama dah, cumanya saya setakat ni alhamdulillah boleh atasi lagi cabaran, iaitu mengantuk time mengaji. Mengantuk lah. Tu cabaran yang paling besar ke paling kecil? Setakat ni paling besar lah. Paling besar kan ngantuk kan. Okey. Jadinya bila dah ngantuk ni, saya akan macam mana, saya akan fikir
Sebab apa saya ngantuk? Awak fikir sebab apa awak ngantuk? Semalam saya buat apa, tadi saya buat apa. Okey. Lepas saya dah fikir benda tu, lepas tu saya akan buat cara ataupun tulis atas kertas macam mana saya nak atasi mengantuk. Lepas saya dah tulis benda tu, saya akan buat cara tu, cara ni. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi, saya akan tengok sekali lagi. Biasa cara ni macam mana? Biasanya kalau yang saya buat kalau mengantuk, saya akan berdiri first dulu. First berdiri, okey. First berdiri, lepas tu kalau berdiri masih mengantuk, saya akan masa berdiri tu tidur gitu. Dia macam terlelap gitu. Ada lagi. Okey. Jadi kalau tak hilang mengantuk, saya akan berjalan dulu. Berjalan. Dah berjalan, kalau berjalan tak hilang kot, saya akan berlari pula. Berlari pula 100 meter gitu. Dalam 50 meter. Gitu lah. Okey. Lepas tu dah berlari, kalau tak hilang. Kalau berlari tu kalau tak hilang sambil berlari ngantuk tidur gitu. Dah. Time berlari tu hilang sikit. Time berlari tu je. Okey. Lepas berlari tu dia mari balik rasa ngantuk. Tu lepas berlari tu saya akan try bersenam pula. Senam pula? Macam bukan macam stretching lah. Angkat-angkat badan sikit. Lepas tu pumping sikit gitu lah. Okay. Lepas tu kalau tu tak lepas kot, saya akan try minum air dan makan sesuatu lah. Macam biskut ke roti. Lepas tu last sekali ni cara terakhir saya lah. Saya akan tidur je. Yelah. Tidur bagi hilangkan ngantuk. Lepas dah bangun tidur tu dah rasa segar sikit, saya ambil semayang semua untuk segarkan lagi. Okay. Jadi antara cabaran saya yang lain adalah disiplin untuk mengulang Quran lah. Jadinya saya alhamdulillah dah khatam. Dan tahun ni saya sedang syahadah untuk 30 juzuk, syahadah 30 juzuk. Jadinya untuk syahadah ni dia perlukan disiplin yang tinggi lah. Jadinya untuk ikut jadual, untuk ikut apa yang ustaz suruh tu, dia macam mencabar sikit sebab kita ni ada hari ada mood kita baik. Ya, betul. Ada hari ada mood kita macam rasa down, rasa malas. Down? Down? Okay. Kadang-kadang je lah. Kadang-kadang down kan? Jadi itu antara cabaran bagi saya. Dan antara cara untuk saya mengatasi dia, saya akan ingat balik muka mak ayah saya. Apa jasa dia orang kat saya. Lepas tu saya akan ingat balik guru-guru, dia orang dah buat apa kat saya. Dan saya kadang tu kalau rasa macam malas sangat, untuk saya naikkan saya punya semangat untuk ngaji balik, saya akan tengok guru-guru lah antaranya. Saya akan tengok guru-guru. Tengok guru? Tengok macam tu? Macam mana? Tak, saya kalau tengok guru tu kebiasaannya saya akan ni lah, tiba-tiba dia macam ada rasa semangat gitu. Tengok semangat. Tengok semangat. Bila saya tengok guru ni, saya teringat balik benda apa yang dia orang cakap kat saya. Benda apa yang dia buat untuk saya dan kawan-kawan yang lain lah. Lepas tu, bila dah rasa semangat tu, saya pun sambunglah ngaji balik. Jadi itu je lah punya cabarannya. Cabaran ada lagi? Ada lagi, semuanya itu juga. Itu juga Okay. Lepas tu kan, awak sebagai senior dekat sekolah ni kan, apa rasa nasihat boleh bagi kat pelajar-pelajar baru tingkatan 1 yang nak masuk tu? Agak apa nasihat yang baik lah untuk diorang? Untuk pelajar-pelajar baru? Awak senior, awak dah lama, awak dah 5 tahun dengan Quran. Jadi apa rasa nasihat? Jadi nasihat saya kepada adik-adik yang bakal masuk tahun depan adalah, first kali betulkan niat tu untuk masuk tahfiz. Sebab ada orang masuk tahfiz kerana paksaan ataupun kerana mak ayah yang suruh. Ada pelajar yang memang nak masuk tu, alhamdulillah bagus lah. Betul, dia masuk sendiri tu bagus lah. Cumanya yang masuk kerana dipaksa ataupun mak ayah suruh. Ya, tu jadi problem sikit. Tu yang kadang tu baru masuk dah pindah. Baru masuk dah buat masalah. Ya. Penyakit yang macam tu juga. First kali kena betulkan niat. Lepas tu, bila dah masuk sini, jangan rasa takut untuk menjalani kehidupan kat sini. Sebab apa? Sebab awak mula-mula masuk sini, awak rasa takut tak? Tak.
Tingkatan 1 masuk sini takut tak? Tak, sebab takut? sebelum ni saya saya dah pernah masuk tahfiz. Oh. Saya sebelum masuk sini saya tahfiz dekat Keridau. Bukan Oh. dekat Komtak tu, dia ada satu masjid dekat Keridau. Ha? Nama masjid tu Masjid Omar Abdul Aziz. Orang tahfiz tu. Dia asalnya masjid lama. Dia ada dua masjid, satu masjid lama, sini masjid baru. Jadi masjid lama ni dibuat tahfiz. Okey. Jadi saya sekolah kat situ selama 3 tahun. Okey, awak dah biasa lah dengan tahfiz ni. Jadi bila saya masuk sini, saya macam tak adalah macam gabra, rasa takut. Tak adalah takut kan. Rasa homesick, saya dah biasa lah. Okey, lagi? Apa nasihatnya lagi? Ada nasihat lagi? Lepas tu bila dah masuk sini, kena latih diri untuk ikut peraturan dan apa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebab kehidupan kita sebelum masuk sini adalah berbeza lah. Yelah memang. Ada orang yang daripada sekolah kebangsaan, daripada ataupun yang pernah masuk tahfiz, lepas tu dekat tahfiz masuk sini. Sebelum ni duduk rumah ayah kan. Tiba-tiba masuk tahfiz duduk seorang. Duduk berjauhan dengan kawan kan. Jadi macam mencabar sikit. Yelah. Jadinya kena latih diri lah, kena kuatkan semangat dan sebagainya. Jadi itulah nasihat saya untuk pelajar yang bakal masuk tahun depan. Ustaz, jadi boleh saya tanya Ustaz, apakah Ustaz punya harapan kepada kami pelajar-pelajar dekat sini dan pelajar yang bakal masuk tahun depan? Okey, harapan Ustaz lah. Kalau untuk pelajar yang nak habis kan, nak khatam, nak keluar kan, nak sambung belajar tempat lain pula. Jadi harapan Ustaz, diorang ni dah hafal Quran dah habis 30 juzuk kan, dah syahadah. Bila keluar tu dia terus istiqamah cakap. Sebab istiqamah ni benda yang berat sebenarnya. Kan? Istiqamah tiba-tiba masuk universiti apa, ambil SPM. Ambil SPM kalau dekat tempat yang SPM tu dia ada ngulang, tak ada masalah. Ini yang SPM sekolah biasa. Jadi berat, ngulang pun tak ada, apa pun tak ada. Sayanglah Quran tu. Quran tu tinggal macam tu nanti. Jadi sebenarnya harapan Ustaz, pelajar-pelajar ni dia dapat istiqamah. Yang seterusnya, dia jadi duta kepada Al-Quran. Pergi mana-mana pun bawa image Al-Quran. Tak adalah hafal Quran, tapi buat apa? Biasa buat apa? Afiq ada fikir nak buat apa? Tak ada. Kena fikir dia. Hafal Quran tapi isap ukur kan. Hafal Quran tapi pakai seluar pendek, pakai rantai. Sebab dia culture shock, ikut orang, ikut masuk universiti, member buat macam ni, nak ikut macam tu lah. Kemudian macam-macam lah sebenarnya harapan yang berbakti, yang buat baik kepada mak ayah kan. Sambung perjuangan kan, dah hafal Quran, sambung belajar, dah habis belajar, jadi guru Quran lagi. Tak kisahlah ajar mak ayah ke, ajar adik ke, ajar kawan-kawan ke. Sambung Quran tu, disambung kita ajar pula ke orang lain. Okey, jadi Ustaz rasa tu je harapan Ustaz untuk pelajar-pelajar yang nak habis lah. Ada lagi? Pelajar-pelajar baru pula. Pelajar-pelajar baru ni, harapan Ustaz, pelajar-pelajar baru ke pelajar-pelajar yang masih meneruskan ataupun pelajar baru tahun depan? Pelajar baru tahun depan. Okey, pelajar baru tahun depan. Pelajar baru tahun depan, harapan Ustaz masuklah sekolah ni. Sebab banyak benda yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar. Daripada segi asrama selesa kan. Asrama selesa kan? Okay. Ada kipas, luas lagi. Kemudian ada kori, semua ada. Lengkap. Fasiliti tu lengkap. Kemudian kelas pun selesa kan. Ada kelas tasmik, ada kelas akademik, ada kelas buku. Semua selesa. Semayang pun selesa, masjid selesa, makan sedap kan. Mesin basuh ada. Kita sediakan belaka dah untuk pelajar-pelajar baru. Jadi harapan Ustaz, pelajar-pelajar baru ni dia dapat masuk sini kan. Belajar dengan elok-elok kan. Hafal Quran, banggakan mak ayah. Okey. Itu je lah harapan Ustaz. Okey, jadi itu saja nasihat Ustaz untuk pelajar-pelajar baru. Kemudian untuk pelajar-pelajar di luar, kata satu kan. Kita sekarang ni masih lagi dalam fasa pengambilan untuk pelajar-pelajar baru untuk tahun 2026. Jadi sekiranya ada kata pelajar-pelajar ataupun mak ayah yang berminat, bolehlah hantar anak-anak datang belajar dekat sekolah sini, mak ayah sini. Macam-macam ada
Macam saya cakap tadi lah, lengkap dengan segala Kemudahan. sesuatu. Okay, jadi itu saja orang kata hari ni untuk podcast kita yang siri yang pertama. Okay, jadi saya harap semua orang ataupun semua yang mendengar podcast ni dia dapat ambil nasihat ataupun orang kata nasihat dapat ambil dan dapat amalkan apa yang disampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton video kami. Jadi nantikan podcast yang kedua kepada kami, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.